Selamat pagi semua, kita bersama lagi pada pagi ini. Pagi ini saya nak buat puding roti ya. Ini bahan yang saya guna. Saya guna 6 keping roti, 2 bungkus agar-agar. Saya juga masukkan gula, sedikit gula, sedikit susu manis, sebiji telur, sedikit garam, fresh milk. Saya juga akan masukkan esen vanilla dan warna nanti. Saya akan masukkan warna dan saya akan blend bahan ini nanti sebelum saya masak ya. Kita akan lihat hasil dia nanti guys. Saya nak masukkan roti ini. Saya koyak-koyakkan, tangan saya sudah saya cuci guys. Dan saya nak blend sampai sini. Banyak guys, 6 keping. Dan saya masukkan air. Ini ialah 400 ml ya. Saya masukkan air dulu. Saya tak habiskan. Saya masukkan garam, sedikit garam. Saya masukkan gula tadi. Kita nak campurkan semua. Saya juga masukkan susu manis ya. Sebiji telur. Saya masukkan esen vanilla. Sebab saya guna telur satu, supaya bau hanyir telur itu nanti hilang ya. Dan saya akan blend sampai sini. Last but not least, serbuk agar-agar kita. Saya guna 2 bungkus. Saya nak buat banyak guys. Dan saya akan blend sampai sini. Saya tapis roti tadi yang saya sudah campurkan dengan bahan yang lain. Okey, supaya ianya lebih halus lagi. Dan saya juga masukkan susu cair 1 liter, susu segar guys. Sampai ni baru saya masak ya. Ini rupanya guys. Saya guna 2 bungkus agar-agar tadi. Saya nak masak sehingga ianya sedikit meletup nanti, mendidih. Baru saya angkat ya. Kita masak sehingga ianya mendidih. Dan kita hendaklah sentiasa gaul supaya ianya tidak hangus di bawah tu.
sekejap lagi saya akan tutup api ya. Sudah mula mendidih. Yang saya sudah masak tadi guys, saya masukkan dalam jug supaya senang saya masuk bagi-bagikan nanti. Warna yang saya nak guna ialah saya guna warna merah. Saya juga tambahkan dengan warna kuning ya. Dan my favorite color ialah ungu, purple. Okay, sampai ni baru saya masukkan bahan yang kita sudah masak tadi. Banyak guys. Sampai ni kita akan sejukkan dan kita akan lihat hasil dia nanti. Bosku dia peminat dia ialah jelly ataupun puding. Wow, ini purple guys. Warna yang menceriakan ya, purple. Dan yang satu ini tadi ialah kuning. Kena tambah lagi guys. Tidak lama. Dan yang satu tadi ialah merah. Saya suka warna merah guys. Yang purple ni saya tambah lagi. Masih belum lagi menyerlah lagi warna dia. Dan saya akan masukkan dalam acuan ini. Okey, saya masukkan merah dulu. Dan saya akan masukkan warna purple guys. Ini warna yang menceriakan. Oh, ini dia. Dan last sekali ialah warna kuning. Dan yang satu ini ialah saya beri dia plain saja. Sebab ianya banyak guys. Saya dapat 2 acuan ya. 2 bekas. Saya nak buat corak dia guys. Ini nanti saya akan guna sudu untuk supaya warnanya bercampur nanti bila ianya sudah set sudah frozen. Okey. Dan yang satu ini saya biarkan ianya putih.
akan biarkan ianya sejuk. Bila ianya sudah sejuk, kita akan lihat hasil dia nanti. Puding roti kita sudah frozen guys, sudah set. Begini rupa dia. Cantik guys. Ada kuning warnanya, purple dan juga merah ya. Dan yang satu ini ialah putih tadi, heart shape. Rasa manisnya sedang-sedang guys. Saya simpan sedikit gula dan juga susu manis ya. Dan saya tunggu bosku balik nanti baru potong ya. Terima kasih.